Assalamualaikum. Aku tergerak hati nak buat video ni bila aku tengok 80% customer aku macam tak berapa nak reti makan shawarma. Ya, mungkin di KL sudah lama restoran Arab masuk. Tapi di bahagian utara ni walaupun nampak banyak restoran Arab Turki masuk, namun masih banyak yang makan try tibai aja. Bila pakai tibai tu dia jadi macam makan laksa ikan sekok. Susah-susah tok nenek kita cipta resipi makan sup ikan tanpa perlu kutip tulang buang. Tiba zaman ni dia pergi tibai buat ikan rebus, buat lauk pula atas laksa tu. Apa punya mangkak. Aku tengok dia tibai makan macam nasi lemak atau nasi kandak. Dia buka, dia atau mungkin dia buat audit sikit kira berapa slice daging dia dapat, berapa titik sos dia dapat, berapa ketul fries dia dapat. Dia bor garam belacan, dia suap. Yang betul begini, buka macam aiskrim cornetto tu, tokok lah. Tangan tak kotor, rasa pun perfect blend antara daging, sayur dan sos. Begitulah.